Okey, pola yang saya tengah tunjuk sekarang ni adalah pola kurung moden lengan puff. Okey, kalau yang biasa tu lengan biasa, yang ni lengan puff, dia ada puff dekat bahagian lengan, dekat bahu tu. So, kalau siapa berminat nak jahit kurung moden yang ada twist sikit dekat lengan, ada lengan puff, boleh dapatkan pola ni lah. Okey, kurung moden ni macam biasa je lah. Dia ada badan depan, badan belakang. Lepas tu dia ada dart dekat depan dan belakang. Cuma beza dia lengan puff. Okey, lengan puff dia macam ni lah. Okey, saya dah ada instruction dekat sini. Ni kena gather, ni bahagian depan, bahagian belakang lengan. So, senang untuk follow lah saya punya pola ni. Tak susah sebab dia senang lah kan. Okey, kalau siapa berminat nak dapatkan pola ni, korang boleh grab dekat Shopee. Saya ada sertakan link dalam video ni. Korang just klik je video ni punya link. And then bolehlah grab dekat Shopee.